Haish. Nama aku Aiman. Aku pelajar perempuan yang baru daftar di asrama. Aku berasrama di Sekolah Menengah Agama Kota Tinggi. Sebenarnya aku tak nak masuk asrama, tapi aku terpaksa masuk sebab aku tak boleh berdikari tanpa mak ayah. Tapi aku cuba untuk berdikari demi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat sesi pengenalan. Okey, seorang akan bangun, lepas tu kenakan nama penuh, nama panggilan, nama tempat tinggal dan sekolah lama. Okey, kita mulakan dulu dengan budak biru ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Dani bin Abdul Manap. Saya berasal daripada Ulu Tebrau. Nama sekolah lama saya ialah Sekolah Kebangsaan Ulu Tiram. Lepas tu aku nak budak yang lepas sekali pakai jom nombor pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darwis Arwad. Tinggal di Tanjung Sendiri. Sekolah lama di SK Gembut. Okey, aku nak pakai baju pink tu. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Aish bin Azmi. Saya tempat tinggal saya Johor Jaya. Sekolah lama saya Sekolah Kebangsaan Taman Juri 1. Budak kecil. Sini, bangun. Assalamualaikum, nama saya Syarul Anwar bin Abu. Tempat tinggal saya di Aitawa 2. Saya bersekolah di SK Aitawa 2. Okey, yang last sekali kita budak yang pakai baju purple yang kat belakang sekali. Assalamualaikum. Saya Syafiq Aiman bin Khairul bin Sudin. Saya tinggal di LKTP Adila. Nama sekolah lama saya SK LKTP Adila. Nama kau siapa lah? Ya. Darwish eh? Nama aku Darwis. Nama kau Aiman eh? Weh. Jom main nombor lari kat belakang. Tak nak aku. Goyang. Awal lah maju. Jom. Awal lah kat belakang. Jom. Classic drums on display, acting out the greatest hits, faded by the day. She bats her lashes lies, he puffs his chest obeys. A toxic master bitch, performing for the gays. Fake royalty, everybody sees the strings. The emptiness, the designer shade and diamond rings brings. Just a pair of actors selling cheap and tawdry things. Listen close. Woi. Asal kau mencari-cari ke belakang lah. Sorang-sorang pula. Mana dia? Kawan. Mana kawan aku? Sebabkan kau menari-nari sorang-sorang kat belakang ni, aku bagi hukuman kau pergi azan isyak. Aduh, ada hukuman lain ke? Kau ni Yelah. Nasib baik aku lari. Kalau tak habis aku. Mana Iman lah? Tadi macam mana? Ali. Weh, nampak Iman tak? Aku tak jumpa lah.
Sorry Amus, aku tak nampak budak dia kat mana. Kat mana dia? Mana Aiman lah? Tu Cik Aiman. Aiman. Oh, Aiman. Saya sebenarnya musik bang. Musik bang. Musik bang. Di rumah ayah. Action. Alah, biasa asrama. Nanti lama-lama kau dah biasa hidup jauh daripada mak ayah. Tak apa, aku yakin kau boleh buat. Sebab aku rasa kau bukan lihat mana pun, kau budak baik lah. Tak apa, percaya. استمتعوا بالقصة الآن. هذا كله من عمل طلاب المدرس العربية. والآن لنشاهد فيديو قصير منا. نحن الطلاب مدرسة العربية، أينما ذهبنا ما زلنا نستخدم اللغة العربية. هاي، أين تريد أن تذهبوا؟ يريدون يراجعوا وأقرأوا الخمسة. نحن طلاب مدارس العربية نستخدم مفهوم صلاة الجماعة بدون مسبوق. Sedika alaziunaka. Asri. Itu aku. لا. نحن طلاب مدرسة عربية فما كنا أذكياء. ماذا نعطي الأولوية لأدب المعرفة الجديدة؟ نحن طلاب مدرس عربية بيت طلبتنا دائما نظيف ومرتبة ومنظم. Oi, Kus. Asif. وأخيرا لدينا الحديث نافع جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. شكرا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الطلاب المدرسية. ما زلنا نستخدم العربية. نحن الطلاب مدرسة Anomali.